Sebut sahaja Pulau Tuba di Langkawi, pasti ramai terbayang kehidupan nelayan tradisional yang masih bergantung kepada hasil laut. Namun di sebalik laut yang menjadi sumber rezeki, terdapat satu hasil laut yang mungkin asing bagi sesiapa yang bukan anak pulau, siput gayam. Amira Suraini Cik Muhammad turun padang ke Pulau Tuba untuk melihat sendiri kesungguhan nelayan mencari siput gayam yang dianggap sebagai rezeki bermusim. Aktiviti menyelam mencari siput gayam dilakukan keluarga Rahman Ahmad, 49 tahun, dibantu isteri Rubiha Abdul Hamid, 48 tahun, di perairan pulau berkenaan. Ia dilakukan ketika air laut mula surut pada musimnya antara Julai hingga pertengahan Disember. Siput gayam terkenal dengan isinya yang tebal dan agak manis. Mungkin asing bagi setengah orang, namun bagi penduduk Pulau Tuba, ia merupakan rezeki bermusim yang memberi pelanggan lumayan. Bagi keluarga ini, hasilnya dijual kepada penduduk setempat dan pembeli dari Langkawi. Kita kena selam dan siput lebih kurang dalam 1,5 inci ke 2 inci dalam dasar tanah pantai tu. So kita kena saut dia, tekan tu soda tarik net, boleh dayak dia. Proses mendapatkannya tidak mudah kerana lokasi selaman sedalam lebih 2 meter. Beliau perlu menyelam puluhan kali bagi mengumpul hasil kira-kira 30 kg sehari. Siput gayam dijual RM5 sekilogram untuk dijadikan pelbagai jenis juadah. Dia boleh buat masak gulai, boleh masak sayur serai, cucuk pun boleh. Cucuk siput. Seronok. Sebab saya boleh mendapat ilmu baru tentang pencarian siput. Hasil kutipan tidak menentu dan bergantung musim serta lokasi pencarian. Namun, proses mencari siput gayam antara tarikan kehidupan sebagai anak pulau. Amira Suraini Cik Muhammad, TV3 Langkawi.